Semalam aku dengan sendirinya scroll IG dan aku ternampak satu posting daripada The Athletic FC, iaitu satu page bola sepak yang popular. Kalau korang lain bola sepak kenal lah page ni. Iaitu dia orang buat survey 2 pro agent untuk vote for the worst deal in this summer. Dan dalam banyak-banyak player yang transfer pada musim ni, Benjamin Sesko dinobatkan sebagai player yang paling teruk untuk summer ni dengan 6 vote daripada 20 orang agent. Which adalah selalu perkara yang pelik sebab dia tak main awal season, sampailah baru-baru ni yang dia dibeli, dan dia dah skor 2 gol dalam 2 game. Dan antara punchline yang aku baca dekat Athletic punya page ni, Florian Wirtz terletak di nombor kedua last bersama dengan Alexander Isak. Alexander Isak bawah dia. Macam mana pula Florian Wirtz ni boleh nombor kedua last di bawah Sesko, sedangkan dia dah start 9 game dan tak ada apa-apa contribution pun dekat team tu. Dan harga dia pula, what the fuck, 120 juta guys. 120 juta bukan sikit-sikit anak punya harga. Time Isak sekarang kan tengah tak perform. Tapi ada je media-media dan orang-orang cakap, relax lah, Isak tengah sesuaikan diri dengan Premier League. Kepala otak kau, dia dah main dekat Newcastle dah berapa lama? Dan tentu dia dah biasa dah main dekat Premier League ni. Takkanlah tak biasa lagi. Benjamin Sesko lah patut dapat alasan tu, sebab dia baru je datang daripada klub England. Tapi dia dah skor 2 gol dalam 2 game straight. Ini menunjukkan yang media ni memang sebenarnya dah lama dah memang aim kat MU ni. Kalau kau tengok pattern ni semua dah banyak berlaku kat dalam dunia bola sepak. Lagi-lagi kalau media. Sebab kalau kau tengok daripada list ni, tak masuk akal kalau Benjamin Sesko ni dapat secara totalnya 6 vote guys. Kalau 2 mungkin aku macam okey lah, lagi yang ada 2 orang bongok dalam 20 orang. Tapi ada 6 orang yang bongok dalam 20 orang. Ratio ni tak bagus untuk dalam negara kita. Walaupun Atletico ni bukan negara kita lah, tapi untuk dunia kita. Okay. Dan aku yakin kalau Benjamin Sesko ni dia bermain di Chelsea ke, kat mana-mana ke, dan dia skor 2 gol, orang tak perasan lah. Orang takkan vote dia. Disebabkan Sesko ni di bawah naungan MU je. Di sini kita boleh nampak yang media-media ni cuba nak buat naratif yang Manchester United ni barai lah. Tapi sebenarnya memang Manchester United barai. Tapi Sesko tak barai lagi. Dia baru main dalam beberapa game dan dia dah skor 2 gol. Dan 20 orang yang vote ni adalah 20 orang agent. Agent apa? Agent perpindahan lah. Which is football knowledge orang sepatutnya exceed lebih tinggi daripada rakyat biasa. Tapi kalau kau tahan mana-mana berada yang kat tepi jalan tu, kau tanya dia, kalau Florian Wirtz dengan Benjamin Sesko sekarang ni, mana kau pilih dan siapa yang paling teruk? Mestilah dia orang pilih Florian Wirtz paling teruk guys. Come on guys, ini semua benda tak payah pakai rocket science punya equation. Pakai logik je guys. Tengok game je guys. Media-media ni semua mengingatkan aku ketika masa aku budak-budak. Diorang memang dah buat keputusan, macam mana pun statsnya, macam mana pun facts, diorang akan bahan MU juga. Kalau macam aku budak-budak, aku macam mana pun sedapnya petai tu, aku takkan makan petai. Walaupun aku tak pernah makan petai. Lebih kurang lah macam tu. Media-media ni, minda diorang tertutup sama macam minda aku tertutup pasal petai tu lah. Dan bila aku makan petai, baru terbuka sikit minda aku yang petai memang sedap. Cuma after effect dia yang tak berapa best sikit. Kencing aku akan kencing. Dan tak macam media-media ni, sebelum aku buat video ni, aku dah research dulu dekat ChatGPT. Aku masukkan list di dalam ChatGPT dan aku suruh dia pilih sendiri mengikut facts dan stats siapa possibility player paling teruk dalam summer ni. Kalau kau tengok kat sini, ChatGPT yang tak tengok bola pun tahu Florian Wirtz adalah player yang paling teruk dalam season ni. Sebab dia listkan Florian Wirtz ni nombor 1. Nombor 2 dia listkan Sancho. Dan yang kelakar sekali, nombor 3 dia letak Sesko lah pula. Kenapa lah dia letak Sesko nombor 3? Tapi tu masalah yang lain lah. Jadi point dia kat sini, siapa saja manusia yang boleh berjalan dan ada otak yang lancar, dia boleh tahu yang Florian Wirtz ni memang lagi buruk daripada Sesko setakat ni lah. Tapi tak apa, kita bagi dia orang semua masa. List ni tak menjejaskan apa-apa pun. Aku just nak bincang je. Sebab list ni adalah salah satu bukti yang media ni memang sebenarnya ada hatred dan ada agenda against MU. Tu je. Jadi mesej kepada media kat luar sana, sebelum nak buat apa-apa post tu, aku rasa post yang factual orang lagi respect daripada post yang sensational. Tapi sebenarnya orang nampak yang kau hanya just nak engagement saja. So kalau korang suka tengok video aku ni, korang like dan subscribe lah. Barulah semangat sikit tengok video. Yeah.